Waalaikumsalam bang. Sila bang. Assalamualaikum bang. Hayo brother. How are you? Ikhwan. Baik. Audimo, Ikhwan, Abang Ajai. Baik, alhamdulillah. Sila. Selamat datang bang. Alhamdulillah. Awak je punya outfit kan. Macam Macam lah. Macam-macam. Lain macam. Bukan Bang. macam-macam. Rise the Star. Race. Dah betul kan pun salah. Race. Jangan kau baca Rais tu. Rise nasi. Raise the Star Malaysia. Yes. Ya bang. Mencari bakat baru dengannya. Mencari bakat baru. Tapi yelah sekarang tengah berlangsung big stage. Cari bakat baru juga. Bang, tapi bukan abang pernah buat ke program macam ni dulu? Keynote. Ya. Dia komposer, penyanyi juga itu kan? banyak pada komposer ya. Tetapi kali ini berbeza. Okey. Di mana bakat yang ada tu kita akan besarkan jadi star. Tiup lah bang Bagi besar kan bang. Macam membesarkan anak. So fokus kita bila membesarkan anak apa? Ya, kita nak Bagi anak susu kita. lah. Bagi susu. Yalah, selain pada susu yang Itu kamu nak bagi ibunya. tu, kan, kamu pastikan kejayaan anak. Betul. So macam itu dengan program ni. Kita pastikan kejayaan peserta. Okey. Dan yang paling best sekali dalam program ini, kita dijurikan oleh semua komposer. Itu yang Komposer, yes. Dijurikan oleh maknanya semua komposer. abang komposer dalam program ni. Semua kan? So, Tiga-tiga kan? yang juri tu semua is a komposer. Okey bang. Dengar cerita juga di hujung nanti apa yang orang kata benda yang paling gempak sekali yang pemenang ni akan dapat bang. Kalau kita ada 5 komposer dalam tu, Okey. peserta akhir semua akan dapat lagu daripada kita dipersembahkan. Boy. Yes. Mana tunggu jadi single dia? Terus saja single. Bestnya. So okey, macam Odi akan jadi one of the composer. So you guys tiap-tiap minggu macam mana ni? Dia punya mekanisme, dia orang kena nyanyi, you kena tulis lagu untuk diorang every week. Dia kena nyanyi lagu baru ke, arrangement ke, ataupun lagu yang sedia ada they have to cover the song. Tak, dia orang akan bertanding lagu-lagu cover. Okey, baik. Alright. Okey. Okey, baik. Jangan. Apa yang dia cakap betul. Betul. Apa yang dia cakap betul? Okey. Dengar dia. Okey. Dia orang akan bertanding lagu-lagu biasa juga kan. Tapi bila final tu, Baru dia dapat lagu daripada composer. dipersembahkan lagu-lagu baru. Kan jarang kan kita nampak program-program yang dapat lagu baru dipersembahkan pada final. Final. Yes. Tapi abang cakap tadi 5 orang, lagi 2 bang. Siapa lagi dua composer? Sheila Hamzah. So lagi Sheila Hamzah. Yes, and Aina Aina Abdul. Abdul. Ui, Wow. Sheila Hamzah dengan Aina Abdul. So semua kalau kamu check, is a award winning writer, singers, producers. Sekarang ni penyanyi dah ramai. Social media ambil penyanyi ada yang masuk uji bakat. Ada yang sekarang ni pun tengah jalan big stage pun tengah cari bakat baru juga. So untuk race the star ni. Susah nak apa? Mungkin yang kriteria lah. yang lain sikit lah macam yang ni dah ada apa yang abang sendiri nak cakap. Kita tanya Odi lah. What you looking for at the audition? Kriteria peserta tu sendiri. So bagi saya rasa sama lah untuk semua. Sama dah, komposer jadi sama dah. Yang nak artis yang unik. Unik. Bukan Artistik lah. bukan sekadar penyanyi aja. Betul. Ada dia punya Karakter. identity. Karakter tu yang lebih penting kalau nak. Repertoire lah. Nak kan. Bila kita cakap pasal suara is generation. Betul. Betul. Kita takkan dapat lagi suara Tak dapat, macam zaman Abang, Bila. betul. Kita takkan Yalah, dapat yalah. sebab pembesaran budak-budak sekarang tak mendengar zaman Lagu itu. macam tu. Diorang dah dibesarkan dengan pelbagai bunyian. Bunyian? Bunyian. Oh, okey. Bunyian. Bunyian Macam kat mana kampung boleh bunyi kampung. bunyian ni? Pelbagai bunyian ya. Pelbagai bunyian. So bila pelbagai konsep pop yang popular, Ya, bang. so ilmu diorang tu semuanya lebih besar. Sepatutnya. That means mereka tak hidup dengan lagu ballad song saja. Bagaimana kita tahu dulu pencarian utama Mesti nak peserta orang-orang Melayu ialah ballad song. Tetapi sekarang dah diserap dengan pelbagai jenis popular music. Kita ada hip hop pop, kita ada R&B pop, ya, kita ada ballad pop, right? So ingat, pop tu bukan konsep. Pop tu adalah popular. Konsep dia adalah apa yang popular. Okey, ballad pop. Selalu orang cakap, kamu konsep apa? Pop. Ya, pop Ya, apa? pop apa yang pop Pop tu kan? popular. So maknanya dia pergi ke betul lah. mainstream supaya mass market boleh accept. Alright. Okey, Okay. bang, ada last word untuk yang nak masuk audition ni datang bawa apa? Bawa mak,
bawa ilmu. Apa yang tak boleh Tak bawa. ada, datang. Kalau kamu boleh nyanyi, datang. Yes. Ya? Sebab kita akan confirmkan whether kamu berbakat atau tidak. Baik. Lepas tu make sure ready lah dengan presentable lagu lah. apa yang nak Presentable, nyanyikan. Kita dah tahu dah apa kita nak buat. So jangan ragu-ragu, jangan tak yakin. Teruskan je sebab kita tahu apa kita nak. Naik jalan. tanya nak lagu apa. Dia tanya pula. Yelah. Macam tu. Kau boleh cari sangat. Odi ada anything? Semua sama. Last word. Semua sama. Semua sama. Gosok gigi. Nyanyi dekat. Tak ada sayur ke. Ya. Betul. Penting. Alright. Okay, tepukan untuk Abang Ajar. Ada mau naik kau Fatana. Hi guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.